Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil Islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan rezeki kepada kita, dapat lagi kita bertemu dan kita telah masuk dan hampir kepada separuh daripada bulan Sya'ban. Bulan Rajab telah berlalu, bulan Sya'ban sedang kita lalui. Ramadan, kita mohon kepada Allah Ta'ala seperti mana Imam kita bacakan tadi, Allahumma ballighna Ramadan, panjangkan umur kami, lanjutkan usia kami, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami untuk kami menerima kehadiran bulan Ramadan. Jadi itu doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat baginda ni penuh dengan keistimewaan, yang mana keistimewaan itu datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang istimewa itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita syukur, sebentar tadi imam kita pada rakaat yang pertama membacakan ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran yang kita faham daripada ayat tersebut. Allah memperingati kepada kita supaya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, iaitu jangan kita makan daripada harta yang haram. Jadi Islam telah menunjukkan peraturan dalam mendapatkan rezeki. Jadi alhamdulillah, Islam adalah agama yang sangat baik, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nak cari rezeki pun Allah berikan panduan kepada kita macam mana yang boleh kita ambil dan yang boleh yang kita perlu jauhkan diri daripada perkara tersebut. Dan juga kalau dalam jual beli pun Allah berfirman tentang bagaimana jual beli yang dihalalkan, jual beli yang diharamkan. Seperti mana firman Allah yang bermaksud,
Sesungguhnya semua jual beli itu adalah halal dan riba itu adalah haram. Tetapi riba itu dipecahkan lagi cabangnya. Jadi alhamdulillah, panduan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Amanah paling besar yang Allah suruh kita jaga adalah iman kita. Jadi alhamdulillah kita menjadi umat Nabi SAW, bukan umat Nabi yang tidak beriman, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, yang mana tiap-tiap bulan kita bicarakan tentang baginda Nabi SAW. Jadi untuk kita ingat balik, pertemuan pertama kita mengaji ada kitab surah Al-Ikhlas itu. Kemudian yang perjumpaan kedua macam hari ini adalah kita mengaji tentang kisah Nabi SAW. Kedua-duanya termasuk dalam rukun iman. Beriman kepada Allah rukun iman, percaya kepada Nabi pun rukun iman. Jadi alhamdulillah, Allah memberikan telinga kita mendengar sirah Nabi SAW. Barisan AJK Masjid yang sangat dihormati mengimarahkan masjid ini, semoga Allah memberkati usaha-usaha tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki yang Allah berikan itu semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah, saya tak ingat kita dah masuk ke belum. Kalau belum masuk, kita cuba ulang balik secara laju. Kalau belum masuk, sebagai ilmu tambahan, kita nak membicarakan tentang ibu susuan Nabi SAW. Dan saya tak akan baca hadis ini dalam bahasa Arab, kerana hadis ini terlalu panjang, menceritakan kisah. Hadis yang panjang menceritakan zaman ataupun waktu ibu susuan Nabi sebelum menjaga Nabi dan selepas dia menjaga Nabi, apa perubahan yang Allah letakkan kepada Halimatun Sa'diyah, ibu susuan Nabi yang paling lama. Nabi duduk dengannya baik. Daripada hadis Nabi SAW menceritakan tentang Halimatun Sa'diyah ini, ibu susuan Nabi SAW. Hadis ini berbunyi, Halimatun binti Al-Haris As-Sa'diyah, ibu Rasulullah. Dalam hadis dia kata ibu Rasulullah, tapi ibu susuan. Kenapa dikatakan ibu? Kerana dia menjaga Nabi SAW. Jadi ibu susuan, dia seperti ibu kita, ibu kandung. Yang mana kalau ada kita dulu kecil-kecil, mak kita kata, ni ibu susuan kamu. Maka seperti macam ibu kandung kita. Baik. Yang menyusui berkata, aku keluar bersama beberapa wanita suku Bani Sa'ad bin Bakar mencari bayi-bayi yang disusui di Mekah. Ini pekerjaan orang kampung Halimatun Sa'diyah dan dia sendiri. Dia tahu ada kelahiran di Mekah, bayi yang baru dilahirkan, mereka akan mengambil upah untuk menyusukan bayi-bayi tersebut. Dan mereka mengutamakan bayi-bayi yang masih ada bapa ni. Maknanya ada perempuan itu yang baru lahirkan anaknya, dia ada suami. Sebab apa? Suami itulah yang akan membayar upah kepada ibu susuan, kepada anak kandung mereka di kota Mekah. Ni pekerjaan yang sangat mulia. Menaiki, keluar daripada Mekah, menaiki kedaiku, ada setengah kata unta, yang terlambat daripada rombongan pada malam rembulan bercahaya. Geng-geng yang laju, unta sihat, dia laju lah. Halimatun Sa'diyah ni dia naik yang uzur, yang tak bermain, kerana maknanya tak ada upaya lagi. Tetap dia tunggang dan dia naik, dan pelan lah perjalanan dia tu. Maknanya kalau kata geng-geng Halimatun Sa'diyah ni dah sampai di kota Mekah, Halimatun Sa'diyah belum lagi sampai, setengah jam lah, nak mudah faham. Baik, kami berangkat pada tahun kemarau. Ni menyebabkan apa? Tunggangan Halimatun Sa'diyah bersama suaminya itu tak ada susu, tak ada tenaga.
tak mengeluarkan susu untuk dijual. Jadi tidak bermaya. Tidak menyisakan satu apa pun kepada kami. Aku bersama suamiku Al-Haris binti Al-Uzza bin Abdul Uzza, kami juga membawa unta kami yang telah memasuki masa tua. Demi Allah yang tidak memberikan setitis pun air susu. Baik, jadi sebab apa mereka perlukan susu unta, susu kambing? Untuk mereka dapat duit, mereka jual. Ini perniagaan mereka. Aku juga membawa bayiku. Bayi Halimatus Sa'diyah ini umurnya sama dengan bayi ataupun sama umur dengan baginda Nabi SAW. Mak Nabi lahirkan Nabi, maka Halimatus Sa'diyah pun lahirkan anaknya. Jadi sama umur. Cuma bulan saja, wallahu alam, tahun-tahun yang sama. Jangan kata ada juga orang yang kedua lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, anak Halimatus Sa'diyah. Tak, mungkin bulan yang lain, tetapi tahun yang sama. Kerana pada malam hari kami tidak boleh tidur kerana tangisannya. Maknanya tak ada susu. Nak bagi susu kambing pun tak ada. Kemarau, sebab binatang tak makan. Kenapa tak makan? Tanaman tak hidup. Musim kemarau. Jangan main-main tuan-tuan. Musim kemarau negara Arab ni, subhanallahal azim. Kami daripada Jordan, masa buat umrah tu pakai 5 lapis tuan-tuan. Naik bas. Bas pula tak ada span tempat duduk dia. Ke Matu Bonggong 20 jam. Tak ada span macam ni. 20 jam sampai pecah saja. Bila masuk saja border immigration antara Jordan dengan Arab Saudi, masuk saja kami duduk belakang. Budak-budak nakal ni duduk belakang lah. Arab-Arab semua duduk depan lah. Sebab kami naik mengikut kota Arab, bukan daripada Malaysia. Kami pelajar diberi kota warga Arab untuk pergi. Jadi Arab duduk depan, mereka mula tanggal baju sejuk, panas. Ini kuasa Allah. Hanya membentengkan dengan border immigration. Jadi kami yang duduk belakang stay lagi pakai sweater. Bila masuk sepenuhnya bas tu ke sebelah sempadan Arab Saudi, kami tinggal selapis je tuan-tuan. Subhanallahal azim. Ini kuasa Allah. Macam kita kita balik kampung tengok cerah. Atas highway tengok depan tu dah hujan, macam ada dinding. Belah sana hujan, belah sini panas. Tapi sekarang ni panas tuan-tuan. Subhanallahal azim. Panas pun kita murut, hujan pun kita murut lah. Bagi salji orang apa pun tak keluar. Salji bukan menyeronokkan tuan-tuan. Bukan kita nak lawan kuasa Allah, tak. Salji kalau kita tengok orang Jepun cerita, anak-anak kita tengok cerita Korea seronok. Tak. Tidur saja pun 6 lapis tuan-tuan. Cuba bayar nak terkencing macam tidur saja 6 lapis baju, 6 lapis seluar. Kemudian di sana disediakan ada Arab jual cadar elektrik. Cadar elektrik tu kalau pasang 24 jam, jadilah kita hangus, terbakar. Tak boleh pula. Jadi mandi pula seminggu sekali. Tuan-tuan jangan kutuk saya. Ustaz tak mandi, kedua saya tak. Beku kepala otak tu kan. Ada pelajar Mesir ramai yang mati. Dia buat cara mandi macam di rumah dia di Malaysia. Subhanallahal-azim. Tapi gosoklah gigi, pakailah deodorant nak pergi kelas. Biasa kalau musim salji, universiti tutup. Universiti memang tutup. Tak boleh nak pergi. Salji kurang-kurang paras lutut paling tinggi di sana. Baik. Maka di susuku pun tidak ada air yang dapat ia hisap. Maknanya susu badan Halimatus Sa'diyah pun tak menghasilkan susu yang banyak, menyebabkan bayinya lapar. Pada unta tua kami juga tidak ada air susu sebagai makanan. Setelah kami tiba di Mekah, maknanya ni perjalanan nak pergi ambil Nabi. Maknanya pada asal Halimatus Sa'diyah tak ada terniat pun nak ambil Nabi untuk bawa balik. Sekadar duduk di rumah ibu Nabi,
bagi susu lama sikit, bagi sampai Nabi kenyang, baru serahkan balik. Tapi macam mana keadaan tu? Sebab dia sendiri kata, susu badan aku tak menghasilkan air. Anak dia sendiri pun nangis. Ni maknanya dia tak pada malam tak tidur nyenyak lah tuan-tuan. Ni keadaan Halimatus Sa'diyah. Setelah kami tiba di Mekah, setiap wanita di antara kami, maknanya kawan-kawan Halimatus Sa'diyah yang dah ke depan laju, naik Mercedes tadi, kan? Dah sampai dah di Mekah, mereka dah cok siap-siap dah. Mana-mana bayi yang bapak dia kaya ni, dia orang dah cok siap-siap. Ni aku ambil ni. Halimatus Sa'diyah datang, tak ada apa dah. Maknanya tak ada peluang nak dapat upah daripada menyusukan anak-anak orang Mekah ni. Setiap wanita di antara kami yang menerima tawaran Rasulullah akan menolaknya. Bukan tawaran Rasulullah, mak Rasulullah. Maknanya kebiasaan orang Mekah pun dia akan menyerahkan ibu susuan. Maka mereka menolak. Sebab apa menolak? Nabi dah tak ada ayah. Ayah mereka ini, ayah bayi-bayi inilah yang akan bayarkan upah kepada ibu susuan. Jadi bila melihat Nabi ni anak yatim, siapa nak bayar? Siapa nak bayar? Ibu Nabi SAW pada usia itu dah hampir lanjut umurnya. Jadi tidak ada keupayaan. Tapi kita jangan faham kehidupan Rasulullah miskin. Jangan sebut langsung Rasulullah miskin. Rasulullah adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Cuma bila dia kaya, kenapa kita dengar riwayat rumah Nabi tak ada lauk? Sebab Nabi suka bersedekah. Nabi akan ambil walaupun sebiji kurma. Kalau ada orang ketuk rumah Nabi minta makanan, itulah makanan yang sepatutnya Nabi makan dengan isterinya. Dia akan serahkan kepada fakir miskin. Ini Nabi SAW tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Rasulullah ni jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya mengharapkan upah menyusu dari ayah seorang bayi. Jadi Nabi tak ada ayah dah. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayah Nabi meninggal dunia. Ia seorang bayi yang yatim. Kami berkata, hasil bincang Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, kira-kira apa yang dapat diberikan oleh ibunya? Kalau kita ambil anak ni, mak Nabi ni, apa yang dia boleh bagi kat kita? Itu sangkaan awal. Maknanya bukan benci tu pun. Sangkaan awal. Sebab waktu tu Nabi bayi, dia bukan Rasul. Dia tak dilantik menjadi Rasul lagi. Tapi ibu Nabi dah tahu dah. Sebab ibu Nabi ada didatangi mimpi, diilhamkan oleh Allah Ta'ala bahawa anak kamu ni wahai Aminah akan menjadi seorang Nabi. Akan menjadi seorang Nabi. Sebab tu tawakalnya Nabi tu hasil daripada ibunya yang sangat tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berakim. Hingga akhirnya sahabat-sahabatku telah mendapatkan bayi untuk disusui. Kecuali aku yang belum mendapatnya. Semua dah cok. Aku benci jika pulang. Makna benci ni makna aku malu lah. Aku malu jika pulang tanpa membawa sesuatu. Sementara sahabat-sahabatku telah mendapatkannya upah. Jadi maknanya segat lah. Kejap lagi kawan dia tanya, kau dapat apa wahai Limah? Macam tu lah kan. Ini bahasa kita mudah. Aku berkata kepada suamiku, demi Allah aku akan kembali mengambil bayi tu. Pada asalnya dia sangkakan kalau aku ambil bayi ni, yakni baginda Nabi SAW, siapa nak bayar upah? Jadi dia macam ragu-ragu terhadap, bukan ragu-ragu terhadap Allah, tapi dia fikir secara awal bahawa kalau aku ambil, siapa nak bayar upah? Jadi dia tak fikir panjang waktu itu. Bukan tak fikir panjang macam mana, kejap lagi salah faham pula. Ibu susuan Nabi, ibu yang mulia. Jadi kita tak boleh sedap-sedap letak perkataan kepada ibu susuan Nabi SAW. Maknanya sangkaan awal dia tak yakin. Tak yakin bahawa siapakah yang akan membayar upah kepada Halimatus Sa'diyah. Sedangkan Nabi sudah menjadi anak yatim. Kawan-kawan dia semua dah ambil dah. Semua dah dapat upah dah. Bila dapat upah,
Ada ulama kata bila mereka dapat upah, mereka tak bawa balik bayi tu. Mereka tak bawa balik bayi yang baru lahir tu daripada anak orang kaya di Mekah ke apa. Mereka tak bawa balik. Mereka hanya bangga bawa balik. Oh ni, aku punya hasil. Itu saja. Tapi tengok apa yang akan terjadi kepada Halimatus Sa'diyah. Dia kata apa? Aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku maknanya sedang dia nak kata kat suami dia, tawakal je lah, ambil. Macam tu lah. Aku akan kembali mengambil bayi tu. Aku nak patah balik, dia Muhammadah. Aku nak pergi juga. Maknanya Allah datangkan ilham kepada kekuatan hati kepada Halimatus Sa'diyah, pergi ambil. Bukan Allah bisik, tak. Maknanya Allah berikan kekuatan hati Halimatus Sa'diyah ni, pergi ambil. Walaupun sangkaan awal dia lain. Lalu aku mendatanginya, aku mengambilnya dan kembali ke tempat perlengkapanku. Suamiku berkata, kamu telah mengambilnya? Dia tanya. Suami Halimatus Sa'diyah tanya, kamu telah mengambilnya? Aku menjawab, ya, demi Allah. Ini yakin. Dia yakin kepada Allah. Sebab itu kita tuan-tuan, yakinlah kepada Allah Ta'ala. Ini pesanan untuk diri saya juga. Sakit ke, tak ada duit ke, bukan tokek kita yang bagi. Bukan bos kita yang bagi. Kalau dia bankrupt pun, bukan dia yang bagi. Semua yang bagi itu Allah SWT. Asbabnya, asbab kita bekerja. Asbab kita bercucuk tanam. Tanam sawi, dijual. Kalau budak-budak mana, asbabnya merepek, dapat duit. Ini budak-budak muda, dia guna. Anak ustaz, saya merepek ni, asbab je tu dapat duit. Lumpuh kepala tu baru tahu kan. Ini semua tanggungjawab hati kita. Sebab tu kita, dalam Islam ni, kita ada tanggungjawab fizikal. Fizikal apa yang kita buat ni? Ni nak menjelang Ramadan. Tanggungjawab perut kita kan, nak tahan. Apa tanggungjawab hati kita? Kita beriman kepada Allah. Ni syariat Allah. Kena faham bahawa ini adalah perintah Allah. Kita yakin, kita tahu. Tak ada lagi orang yang berpuasa masuk berita mati. Tak ada lagi. Hatta Nabi 3 hari tak makan. Nabi tanya dekat Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada di dapur? Bahasa mudah difahami daripada hadis. Ya Rasulullah, tak ada apa. Al-yawm, Nabi kata, al-yawm ana sha'im. Hari ni aku puasa. Tengok Nabi SAW. Dalam peperangan Khandaq yang gali parit tu, Nabi ikat perut 2 biji. Sahabat ingat mereka dah memang kelaparan sebab dia orang ikat dekat badak perut dia orang sebiji. Bila Nabi tengah cakap terselak sikit tapi tak menampakkan aurat Nabi, 2 biji Allahu Akbar. Di antara mukjizat itu, Allah berikan mukjizat kepada Nabi. Bila sahabat ada seorang tu dia panggil, Nabi jom. Sebab dia nampak Nabi ikat perut. Maka dia kesiankan Nabi, dia ajak Nabi balik rumah. Ya Rasulullah, makanan atas meja ni untuk 3 orang je. Aku, isteri aku dengan engkau ya Rasulullah. Jangan ajak orang lain. Nabi pergi naik dekat batu yang besar dekat masa gali parit tu, ada satu besar, batu besar. Nabi naik. Wahai sahabatku, hampir 1,000 orang. Wahai sahabatku ni, kawan kita panggil pergi kenduri. Kenduri pula. Penindah tuan rumah. Macam mana? Nabi kata mereka datang, makanan tu bertutup. Kalau orang dulu tutup tak ada tertolong saji. Kalau saya panggil sangir tu kan. Takut tak faham tak. Sangir, kejap lagi orang kata sangir kelapa ke apa kan. Kalau dulu dia tutup dengan kain kan. Macam Bagali buat roti canai, dia tutup dengan kain dia kan. Nabi kata jangan buka, biar aku bagi. Nabi ambil. Cukup 1,000 orang, kenyang. Bila dia buka, bila dah habis semua sahabat pergi ke tempat kerja balik untuk gali parit, dia buka, seperti mana yang dia panggil Nabi awal-awal. 3 orang, cukup. Ni dia antara melambung. Ni dia antara mukjizat Nabi, iaitu wasih barakallah. Nabi mampu membanyakkan makanan yang sikit. Tapi bukan Nabi buat, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham, tapi untuk Halimatus Sa'diyah kita tak panggil lah mukjizat. Mukjizat istilah itu hanya untuk Nabi.
Adapun Halimatus Sa'diyah ini mungkin karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi dia balik kepada kelengkapan itu, maknanya dia masuk, dia duduk balik ke tempat dia, sembang-sembang. Suamiku berkata, kamu dah ambil bayi ni? Ya, aku mengambil. Demi Allah, aku tidak menemui selainnya. Tak adalah pilihan. Ini je bayi yang ada di Mekah. Yang baru lahir, ini saja. Yang lain semua, geng-geng aku dah ambil. Dia tawakal dia. Dia berkata, kamu benar. Suami dia yakinkan dia, kamu benar. Maknanya suami dia ni macam orang yang soleh juga. Mungkin Allah bagi ilham juga kepada dia. Kamu benar, barangkali Allah menjadikan kebaikan kepada bayi ini. Seperti mana sangkaan awal isteri Fir'aun kepada Nabi Musa AS ketika bayi. Sedangkan Fir'aun dan isterinya tak tahu. Bila besar saja Nabi Musa, oh dialah, Nabi Musa lah orang yang terawal menentang Fir'aun la'natullahi alaih. Kalau ikutkan, Nabi Musa dah kena bunuh dengan Fir'aun, kerana Fir'aun tak suka anak bayi-bayi lelaki. Tapi bila masuk saja dihanyutkan oleh ibu Nabi Musa, sungai itu dia akan mengalir masuk dalam istana Fir'aun, mengalir, diletakkan dalam satu bekas, dihanyutkan, maka mengalir masuk. Isteri isteri Fir'aun tengok, aku suka bayi ni. Ni di antara karamah Nabi Musa alaihissalam. Baik, kamu benar, barangkali Allah menjadikan kebaikan pada bayi ini. Halimatus Sa'diyah berkata, demi Allah, begitu bayi itu aku letakkan pada pangkuanku, susuku memberinya air yang luar biasa. Dia ambil Nabi, dia letak belah kanan. Dia tengok Nabi hisap susu badan dia tu kenyang. Belum balik lagi di rumah Sayyidatina Aminah. Dia ambil Nabi, letak di sebelah kanan. Dia bagi Nabi susu. Nabi hisap dengan penuh nikmat. Maknanya apa? Ada air susu. Kita kalau anak kita, ibu-ibu mesti berpengalaman. Kita tengok anak kita tak selesa, kedudukan kita pun tak selesa, mesti dia mengamuk. Tapi dia ambil saja Nabi, dia letak di bahagian kanan, maka dia tengok Nabi senyap. Dia tengok tekak Nabi, perut Nabi tengah hisap. Ni karamah. Kita sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, kita panggil karamah. Bila Nabi dah dilantik menjadi Rasul, kita panggil mukjizat. Tapi setengah ulama kata itu pun mukjizat, walaupun Nabi masih kecil. Tak kisah. Ini semua kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Baik. Dan ia meminumnya sampai segar, dan saudaranya siapa? Tu anak Halimatus Sa'diyah yang bayi menangis tengah-tengah malam tu. Juga meminumnya sampai segar. Dia ambil Nabi letak belah kanan, dia ambil anak kandung dia sendiri belah kiri. Dua-dua isap dengan penuh nikmat. Yang pada asalnya dia kata apa? Aku nak bagi anak aku pun tak ada susu. Ni karamah yang pertama, kemuliaan yang pertama Allah berikan kepada Nabi waktu kecil. Bukan sahaja Nabi dapat nikmat itu, Nabi dapat, anak Halimatus Sa'diyah pun dapat, ibu kepada Nabi pun, atau ibu kepada Nabi maknanya ibu susan Nabi pun penuh nikmat. Dia rasa pelik. Ini dia berkata apa? Ini pelik budak ni. Pelik budak ni. Baik. Pada malam hari, suamiku menghampiri unta betina. Ni maknanya dah berpatah balik. Yang sudah tua itu ternyata telah penuh kantung susu dia. Tadi dah uzur. Maknanya tak ada hasilkan susu yang banyak. Cek pada malam, bukan jumpa putih anak. Kadang-kadang kita tengok kandang lembu kita mengembu apa tak. Rupanya ada ular sawa tengah makan anak lembu. Tak, ini dia cek kantung susu unta betina yang uzur tadi penuh dengan susu. Datang daripada mana? Ada orang masuk payung ke? Tak ada. Kan? Tak ada. Ini karamah Nabi SAW ataupun mujizat Nabi SAW.
ternyata telah penuh dengan susunya sehingga memberikan air susu yang kami kehendaki nak jual dan untuk sebagai minuman mereka. Ni banyak karamah dalam cerita ni. Maka suamiku meminumnya sampai segar untuk jadikan harian pada mereka. Aku juga meminumnya sampai segar. Pada malam itu kami bermalam dengan baik dalam keadaan kenyang dan segar. Bayi-bayi kami juga tidur dengan nyenyak. Tadi malam tadi menangis. Sampai kalau kita pergi pejabat ni, kawan-kawan kita tengok pasal apa anak aku tak ada tidur macam tu kan. Ni tak ada dah. Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah tak jadi. Ayahnya iaitu suaminya berkata, demi Allah hai Halimah, menurutku kamu mendapatkan nikmat yang diberkati, bayi kami benar-benar tidur. Hasil daripada jaganya Nabi SAW. Kemudian Halimah berkata, kemudian kami pergi menuju kampung kami balik. Maknanya tadi dalam perjalanan demi Allah keldaiku mampu mendahului rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu sampai mereka tidak mengejarnya. Tiba-tiba dia pasang turbo pun. Nak mudah faham lah tuan-tuan. Kita tengok kita ni, macam mana member aku dah buat dah renovate dah. Dah repair macam-macam, pasang ni aku kereta lambat. Jadi dia pasang turbo tu dengan apa? Keberkatan Nabi. Tak mudah faham tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan cerita kat kawan tuan-tuan, Ustaz cerita Nabi pakai turbo. Jangan cerita macam tu. Maknanya ada karamah. Maknanya Allah berikan kesegaran kepada keldai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya, hasil daripada kedua pasangan suami isteri ini menjaga Nabi SAW. Ada satu kisah juga berkenaan dengan mukjizat Nabi dengan binatang. Kalau kita tengok tadi, keberkatan Nabi itu dapat dirasai oleh Nabi, dapat dirasai oleh adik-beradik susuan Nabi, anak Halimatus Sa'diyah, dapat dirasai oleh Halimatus Sa'diyah sendiri, dapat dirasai oleh suami Halimatus Sa'diyah. Sekarang ni 2 ekor binatang pula dapat dirasai oleh unta Halimatus Sa'diyah yang uzur, dan dapat dirasai oleh keldai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah bersama suami. Maknanya semua makhluk ini, tinggal tumbuhan lagi. Tumbuhan ada kejap lagi. Binatang dan manusia sekarang ni, masa Nabi kecil lagi, merasai keberkatan yang Allah berikan daripada Nabi SAW. Kita je yang umat akhir zaman ini dia yang penuh dengan konsert hari ni tuan-tuan. Tak nak sayang Nabi. Bila kata buat Maulidur Rasul besar-besar, bid'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah beri berkat daripada kecil lagi tuan-tuan. Orang yang berkat artis tak mampu beri syafaat kepada kita. Satu-satunya makhluk yang bernama Muhammad bin Abdullah, semua para Nabi 124,000 orang pada hari akhirat duduk di bawah payung Nabi SAW. Maknanya syafaat Nabi ini besar. Syafaat Nabi ini besar. Baik. Kemudian kami menuju ke kampung, demi Allah keldaiku mampu mendahului rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu. Maknanya tadi kawan-kawan Halimatus Sa'diyah dah dapat upah, dia balik dulu. Halimatus Sa'diyah mula-mulanya teragak-agak nak ambil Nabi. Bila dah ambil, maka unta yang keldai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ni, yang dah tinggal jauh ke belakang, memotong, mendahului, sehingga mereka ni tak dapat kejar. Sehingga mereka berkata, demi Allah hai bintil Haris, wahai Halimatus Sa'diyah, bergabunglah pada kami. Tunggulah kami. Macam tu kan. Kejap gitu. Bukankah ini keldaimu yang kamu bawa sewaktu berangkat? Siap dia orang cakap, tunggu, laju lah. Macam tu. Macam buka tingkap. Macam tu kan. Anak muda faham. Terkejut mereka. Mereka tak tahu yang ada bersama Halimatus Sa'diyah itu seorang anak yatim yang tidak ada bapa, yang mereka menolak bila mana Sayyidatina Aminah, ibu Nabi, menawarkan bayinya kepada mereka. Mereka tolak. Siapa nak ambil anakku bagi susu? Mereka tolak. Mereka tolak.
Mereka tak tahu itu adalah manusia yang paling afdal di atas muka bumi. Bukan manusia saja, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi Allah adalah baginda Nabi SAW. Sebab itu kita beruntung menjadi umat Nabi SAW. Tapi berapa ramai orang yang tak mengikut sunnah yang wajib yang Nabi suruh kita buat? Ramai, tuan-tuan. Anak murid saya ramai gila tak solat. Sunnah wajib. Sunnah wajib. Dia sunnah tapi wajib. Puasa Ramadan, sunnah wajib. Adapun sunnah-sunnah yang sunat, macam kita puasa sunat, bulan Syakban ni antara bulan yang paling banyak hari yang Nabi berpuasa. Tak ada bulan lain dah sebelum Ramadan. Bulan Syakban adalah bulan yang penuh dengan puasa, Nabi puasa. Dan kalau tuan-tuan nak puasa Syakban, tak boleh tuan-tuan mulakan puasa Syakban, puasa sunat Syakban ni setelah 15 hari bulan Syakban. Tuan-tuan kena mula sebelum dulu, separuh awal ni. Walaupun sehari, katalah hari ni 14 hari bulan Syakban, tuan-tuan puasa hari tu je, menandakan tuan-tuan puasa separuh awal daripada bulan Syakban. Kemudian baru tuan-tuan penuhkan separuh akhir daripada bulan Syakban, 15, 16, 17, boleh. Tapi kalau tuan-tuan mula daripada 16 Syakban sampailah 30 Syakban, tak boleh. Ini kata para ulama. Nak mula-mula sekarang. Maknanya mula separuh awal. Tak buat sepenuh pun tak apa. Buat 2 hari je. Aku nak buat 2 hari je. Aku nak buat 10 hari bulan Syakban dengan 14 hari bulan Syakban. Lepas tu 2 hari lagi separuh yang kedua. Boleh. Baik. Jadi kita tak bahas di sinilah perbahasan tu. Baik. Yang Ustaz tadi itu bermula masuk ke 16 itu tak boleh. Itu untuk puasa sunat saja. Puasa sunat. Kabar boleh. Kabar kena. Itu kalau tak kena, kalau tak buat, satu cupak beras lah. Kalau 2 tahun, dua cupak lah. Sehari. Kalau dia tak puasa 30 hari, 60 cupak dia kena banyak. Kalau 2 tahun lah. Kalau 3 tahun, 90 cupak. Kira harga secupak beras hari ni berapa? Bukan sekilo. Dia ada kurang sikit. Sikit lagi tuan-tuan kita baca. Sikit lagi tu tak tahu sampai bila ni. Baik. Sehingga mereka berkata, demi Allah, hai binti Harith, wahai Halimah, bergabunglah tunggu kami. Bukankah ini keldai yang kamu berangkat sewaktu mula-mula dulu? Maka aku menjawab, ya, demi Allah, ia di hadapan kami. Hingga kami sampai di tempat tinggal kami, daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Dia dekat dengan Mekah juga. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tanya ustaz yang bawa tu, di manakah perkampungan Bani Sa'ad? Itu perkampungan Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah ni nama benar sebenarnya Halimah binti Haris. Sa'diyah tu adalah kaum yang duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Kalau tuan-tuan pergi perkampungan Jawa, jalan Parik Parik Leman, ada nama orang. Jadi perkampungan tu. Kami datang pada bumi Allah yang paling tandus. Waktu tu lah. Demi Tuhan yang menguasai Halimah, apabila pada pagi hari mereka melepaskan kambing-kambing mereka. Itu kerja suami Halimatus Sa'diyah. Mereka mengembala kambing. Sementara pengembala kambingku melepaskannya, maka kambing kami akan kembali pada waktu petang dalam keadaan kenyang dan penuh dengan susu. Asalnya kering kontang, kemarau. Tak ada apa. Aku tak menghasilkan daging yang banyak, susu yang banyak. Tu. Sementara kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar. Terbalik pula. Tak cukup makan. Kambing Halimah yang tak cukup makan, cukup makan. Tu. Dan binasa tanpa membawa susu. Sampai ada kawan-kawan Halimatus Sa'diyah yang bela kambing mati. Dia punya kambing tu. Bukan kawan dia. Kami dapat minum susu yang kami kehendaki. Maknanya dia perah susu kambing.
Dia minum. Padahal di daerah kami, perkampungan kami, tidak ada seorang pun yang memerah setitis susu dan tidak akan mendapatkannya. Tengah kemarau, tuan-tuan. Mana nak dapat hasil yang banyak? Mereka berkata kepada para pengembalanya, celakalah kalian, mengapa kalian tidak melepaskan kambing-kambing itu di tempat pengembala Halimatun Sa'diyah melepaskan kambingnya? Akhirnya mereka melepaskan kambing-kambing mereka di jalan bukit pelepasan pengembala kami. Halimatun Sa'diyah berkata, Rasulullah SAW tumbuh dalam sehari seperti bayi berusia 1 bulan. Dalam 1 bulan tumbuh, maknanya peringkat usia lah, meningkat usia, tumbuh seperti bayi yang berusia 1 tahun. Pada usia 6 bulan telah menjadi lelaki seperti usia 4 tahun. Matang ni Nabi. Dia tengok pelik bagaimana tumbesaran Nabi, yang Allah ciptakan kepada Nabi cepat matang. Dan Halimatun, ni dah habis dah, Halimatun Sa'diyah menjaga Nabi sehingga umur Nabi 4 tahun nak masuk ke 5 tahun. Lama. Daripada bayi ditinggalkan ibunya, dijaga oleh Halimatun Sa'diyah pada umur 4 tahun. Pada umur 4 tahun itulah kali pertama Nabi dibelah dada. Dan dilihat secara real oleh anak kandung Halimatun Sa'diyah yang sama umur dengan Nabi SAW. Tengah main, Jibril dengan Mikail datang, tarik Nabi, belah dada. Anak Halimatun Sa'diyah mengadu dekat ibu dia, ibu, Muhammad kena belah dada. Kerana kerisauan itu, cepat-cepat bila dah habis proses belah dada tu, Jibril semua dah settle up, Halimatun Sa'diyah kembali ke Mekah dan menyerahkan umur Nabi 5 tahun, menyerahkan kembali kepada ibunya. Saat umur 5 tahun lah Nabi bertanya kepada ibunya, wahai ibu, boleh tak kita ziarah kubur ayah? Kubur ayah ada di mana? Di Madinah. Berhijrahlah Nabi dengan ibunya, dengan pembantu ayahnya dulu, Ummu Aiman, menetap di Madinah sebulan. Kata ulama, dalil ini dalil membolehkan kita menziarahi kubur. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu dengar ada orang kata syirik ziarah kubur, Nabi sendiri minta dekat mak dia duduk di Madinah. Dan secara ringkas, dah duduk sebulan, nak patah balik ke Mekah, ibunya meninggal di pertengahan jalan, namanya Abwa. Nabi balik dengan pembantu ayahnya Ummu Aiman, dan Ummu Aiman serahkan segera Nabi ini kepada datuk Nabi. Sehinggalah umur 8 tahun, datuk Nabi meninggal. Datuk Nabi pesan sebelum meninggal kepada Abu Talib yang tidak beriman, pakcik Nabi, hai Abu Talib, ambil Muhammad ni jaga macam anak. Jaga macam anak. Sebab itu Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi, kerana Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, ini semua orang beriman. Ayah mereka tak beriman. Dia jaga semua. Abu Jahal tengok Nabi ada Abu Talib, patah balik, tak jadi nak serang lagi. Ini sedikit riwayat hidup tentang ibu susan Nabi SAW. Ini dugaan yang Allah berikan kepada Nabi, tapi Nabi kuat. Nabi kuat menghadapi bukan musibah, ujian ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi juga digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Kerana apa? Cabaran Nabi hidup sejak daripada kecil. Ini adalah Nabi akhir zaman yang Nabi sebut, la nabiyya ba'di, tidak akan ada Nabi setelah kewafatan aku. Dan inilah Nabi kita, Nabi SAW. Mohon maaf mengambil masa yang lama, tuan-tuan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Semoga dengan kita menyingkap sirah Nabi SAW, kita jadi lebih kuat untuk membuat amalan soleh, untuk melakukan amanah-amanah yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada kita dengan baik, kerana Nabi tunggu kita di sana. Kita baca selawat, Nabi dengar apa yang kita baca, walaupun di mana saja. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, semua para Nabi dia sekarang ini tidak mati di dalam kubur. Orang tanya kepada para ulama, para Nabi sekarang buat apa?
mereka bersolat di dalam kubur mereka. Kerana Nabi sebut, Allah telah mengharamkan ulat belulat di dalam tanah untuk memakan jasad-jasad para Nabi. Ini hadis sahih, dan kita bersolawatlah banyak kepada Nabi SAW. Moga kita mendapat syafaat daripada Nabi. Semoga kita kuat dalam mengimarahkan masjid, dalam membuat amalan soleh, membuat kerja-kerja amal, dan Allah memberikan pahala dan keberkatan dalam hidup kita, pasangan kita dan zuriat kita, serta rezeki kita. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami nak kekal menjadi umat Nabi SAW yang terbaik, ya Allah, kerana kami nak syafaat daripada Nabi, kami nak minum daripada kolam air Nabi SAW, Nabi nak mengikut Nabi SAW masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dalam melakukan amalan soleh dan dakwah kepada masyarakat sekeliling, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.